kita sekarang nak ajar setting ini Nissan Lasio. Ni knob tab ya. Okey, kita masuk terus on saja. Kena ada chip ah. Ini kena ada chip boleh start ya. Okey, sekarang kita setting ah. Remote program Nissan, select system, smart key, 4 pin, tap 1, enter. Okey, kita terus tekan add smart key. Okey, tekan saja. Okey, dia suruh tekan yang baru ni, unlock. Okey. Okey, tengok dia fail ah, kita tekan sekali lagi. Kena tekan cepat-cepat. Okey. Tunggu dia siap, tulis sunset tengok. Tekan lama pun tak boleh, tekan kena cepat. Okey, sunset. Okey, lepas tu kita lang try. Ini baru, ini lama. Okey, done.